jangan tinggal semayang fardu. Hari ini zaman orang tak semayang. Kalau tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 70-80 dosa-dosa besar. 10 yang paling tinggi ialah dosa besar. 10 paling tinggi, tangga paling atas 10 adalah meninggalkan solat. Orang Malaysia hari ni, tuan-tuan pergi kampung mana pun buat banci pasal semayang, tuan-tuan akan dapat, ni satu Malaysia bukan kampung ni, tuan-tuan akan dapat 70% tak semayang 5 waktu. 70% satu Malaysia ni tak semayang cukup 5 waktu. Hak ni yang kita nak bagi tahu, dosa tu dosa besar, tapi